Hi guys, with me Saiful and you are watching Lensa Saiful channel. Kembali lagi dalam motovlogging. Di hari ini saya riding bersama SYM Sport Rider 125i. So ini adalah first test ride saya jalan jauh lah. Lalu jalan dekat je kan. Jadi saya ditemani oleh Amir, ataupun nama glamournya Garbutala. Yang juga mengambil SIM SYM juga. Baru juga motor ni, motor dia tu. And model dia beza lah. Saya punya Sport Rider 125i, tapi model dia bonus SR bonus SR. Yang ironik ya, color sama kuning. Dahsyat. Okay guys, saya belum cuba top speed lagi. Kita cuba top speed je nanti. Tapi apa kita rasa motor ni memang goyang gila lah. Okay guys, pada korang yang planning nak beli motosikal baru ke kan, sekarang ni terlalu banyak model yang baru masuk ke Malaysia kan. Jenama yang baru masuk ke Malaysia. Oh lama, KYT. Nice, Leopard. KYT Leopard. Nice. Yang baru masuk ke Malaysia kan. Jenama yang baru masuk ke Malaysia. Oh lama, KYT. Nice, Leopard. Jam. So kalau motor-motor macam ni okey lah untuk jalan jam. Tak adalah struggle sangat nak bawa. Motor nimble agile. SYM trademark. Sahizi Sam yang menunggang. Tapi kali ni beza sikit. SYM Saiful yang menunggang. Aduh. Yeah. Nice. Come on bro. Oh, Amin nak bawa saya pergi kedai aksesori baru. Saya pun tak pernah datang juga ke tempat tu. Saya terpaksa ikut dia lah. Lalu saya pergi area Sentul nak tengok aksesori. Tapi buat kali ni dia kata dia nak bawa saya pergi tempat baru. Saya pun tak tahu. Just follow dia saja. Kita lanjut aja bro. Come on man. Sungguh ku terasa pilu dan sayu bila jauhan dariku. Namun kau yang berkata di hatiku, jangan kau pergi meninggalkan diriku. Hari ni dah macam rider test ride SYM je. Aduh. So guys, pada korang yang ada Kapcai kan, yang pakai motor Kapcai bukan sekarang ni, tak kisahlah korang pakai motor apa pun. Sebab sekarang ni pun Kapcai pun bukan murah tau. Macam LC 150 kan, mahal juga. Lebih dari 10,000 kan on the road. And then RS 150 lebih dari 10,000. Jadi Kapcai ke besar ke, lebih kurang je sekarang ni. Apa yang penting kita menghargai apa yang kita ada. Yeah. Dan juga menikmati semasa menunggangnya. Itu adalah yang lebih baik lah sebenarnya kan. Alah kata, tak ada nak kata bro, saya ada Kapcai je bro. Mana boleh nak ikut bro apa semua. Ya, semua orang bermula dari bawah melainkan bagi mereka yang kaya boleh datang dari anak orang kaya lain kan.
datang daripada Nagoya MC lah. Kecil-kecil je dah pakai motor besar lah. Jadi yang sedang berusaha macam tak ada seorang macam saya ni, korang hargailah apa yang korang ada. Kalau korang ada kapcai pun, just enjoy the ride as long as boleh ride, and there's more than enough. Yeah. Damn. Ui, panjang jalan jam. Sikit man. Boy. Okay guys, by the way, tadi saya baru isi minyak. Untuk motosikal ni RM5 penuh. Nak kata dalam bar dia penuh lah. Tapi kalau tengok tangki, ada lagi sikit lah space. Mungkin dalam RM6 kot. RM6 lebih. Kena Samira. Aduh. Tak boleh belah lah meh. RM6 kot. RM6 lebih. Kena Samira. Aduh. Meh. Kelakar pula aku tengok. Ni pun besar juga, boleh tahan ni. Ni kena berjaga juga ni. Dah terlepuk juga. Okay guys, saya nak review sikit lah kan. Saya nak ni untuk motosikal ni, bagi saya untuk rasa riding masa riding rasa smooth tau. Sedap kan. Pick up dia pun memang best lah. Cuma exhaust depan dia rasa keras. Exhaust depan dia, bukan exhaust, fork depan dia rasa keras. And then masa speeding around 100, bila masa tu tengah corner kan, boleh rasa lah dia punya wobble dia. Dia rasa wobble tau. Rasa macam bergoyang lah. I'm not sure. Kena check balik apa masalah dia. Yang bergoyang. Tapi apa yang boleh saya rasa, dia bergoyang bukan masalah pada bearing ke, pada rim ke. Rasa macam motosikal ni sendiri kot. Mungkin design dia memang tak apa nak ngam ke macam mana kan. Memang wobble gila, rasa macam berat kat belakang. Ringan kat depan, berat kat belakang, macam tu lah. Not sure. Mungkin sebab spoke dia kot, spoke depan dia keras. Jadi masa corner dia tak berapa nak main kan. JSX tu. JSX, Jisa tu. Jisa. Sebelah. Lambang R dia tu. Sama. Sama. EFI je? Carburetor tu? Oh, EFI. EFI tu. Hilang je meh. Sampai tu dah semua. Okay guys, sampai di sini dulu video kita pada kali ini. 1, 2, 3. Ciao.